Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung membicarakan 50 kaedah kehidupannya berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Kita akan sambung pada pagi ini kaedah yang ke-10. Jadi kita terus pergi kepada kaedah yang ke-10. Kaedah yang ke-10 ini dia dari segi sandarannya ataupun petikan ataupun diistimbatkan kaedah yang ke-10 ini daripada ayat 40 suratul Hajj. Wala yansurannallahu man yansuruh. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Ini satu kaedah. Manakala secara umumnya, mana daripada ayat ini Allah sebut sangat jelas. Kalau kita nak dapat perhatian daripada Allah, penjagaan daripada Allah, bahkan kita nak dapat walayatullah, mana Allah bantu kita, Allah jaga kita, kita kena ikut disiplin ataupun formula yang disebutkan. Kaedah lah. Iaitu kita kena jaga agama Allah ni dari sudut mengamalkan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu maksudnya. Baik. Jadi wala yansurannallahu man yansuruh, dia berasal daripada ayat lengkapnya di bawah. Ayat lengkap ayat 40 tu, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Iaitu mereka yang diusir dari kampung halaman. Ini berkait dengan sahabat-sahabat Nabi yang terpaksa meninggalkan Mekah itu. Kerana apa? Kerana tekanan daripada kafir Quraisy. Berhijrah pergi ke Habasyah, kita kata sebagai contoh ya, sebelum berlaku hijrah ke Madinah itu. Ini Allah cerita tentang mereka. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Bahkan mereka diusir semata-mata kerana mereka berkeyakinan Tuhan kami ialah Allah. Dan kalaulah Allah tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengah yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan juga tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dan juga masjid-masjid, iaitu tempat ibadat khusus orang-orang Islam, yang mana di masjid ini sentiasa disebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Baik, cuba tengok mafhum ayat. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka secara zalim oleh orang-orang kafir, jadi mereka diperlakukan demikian hanyalah kerana mereka berkata, Tuhan kami Allah, tiada Tuhan yang selainnya. Jika bukan kerana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan jihad melawan musuh, maka sudah pasti musuh akan merosakkan rumah-rumah ibadat, termasuklah masjid-masjid. Kononnya jihad-jihad ni dia menggalakkan peperangan dia, Allah kata hak tu perlu. Sebab ada manusia zalim, dia kena adalah yang menentang kezaliman itu. Jadi pensyariatan jihad fisabilillah ni bukan tujuan nak bunuh, nak merampas harta manusia, tidak. Tapi nak sekat golongan yang zalim. Mesti ada tu. Tapi kita tidak disuruh mendahului peperangan. Dia lebih pada indifa', mempertahankan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang yang menolong agamanya dan nabinya. Semua tu kita akan sebut selepas ni apa maksudnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat untuk menolong sesiapa yang menolong agamanya.
Tiada sesiapa yang dapat mengalahkan. Maksud dan penjelasan kaedah. Yang pertama, ayat 40 suratul Hajj ini menjelaskan punca kemenangan adalah kerana menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat ini timbul beberapa kemusykilan. Ada beberapa kemusykilan. Yang pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan kemenangan dalam ayat? Bila sebut menang ni, apa dia maksud menang? Berkait dengan apa? Para mufassiri menjelaskan kemenangan yang dimaksudkan dalam ayat adalah kemenangan dalam jihad fisabilillah. Makna hak ni, kemenangan ni dalam jihad ma'rakah. Bukan jihad lawan nafsu, bukan jihad lawan kita kata harta benda dunia. Bukan tu di sini dalam ayat ni. Mungkin tempat lain mungkin. Tapi dalam konteks ayat ni yang dikatakan siapa dia tolong agama Allah, Allah akan tolong dia secara khusus. Asal penurunan ayat ini dia berkait dengan menang dalam jihad ma'rakah. Dalam jihad pertempuran melawan kafir harbi. Musuh Islam. Itu yang jelas. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan agama Allah yang perlu ditegakkan, perlu ditolong? Apa dia maksud? Siapa dia nak dapat pertolongan, dia kena tolong agama Allah. Apa agama Allah ni tidak kata agama Islam ni ya'lu wa la yu'la alaihim. Dia sudah tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi dia. Tiba-tiba kita tengok dalam ayat ni Allah suruh tolong agama ni. Apa maksud tolong agama Allah? Agama Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tuntutan agama. Boleh garislah di bawah tu, tuntutan agama yang mesti diamalkan oleh para tentera Islam. Ni asas kepada ayat ni. Kalau sekadar tu kita tak nampak lagi kaedah tu. Kalau sekadar itu kita tak nampak lagi apa kaedah daripada ayat ni. Sebab nampak fokus pada tentera. Kerana dia melibatkan pertempuran, melibatkan jihad. Sekadar itu saja yang nampaknya. Yang ketiga, ni kemusykilan. Ni dia panggil, kalau setengah-setengah ulama dia kata ni tadabbur lah ni. Tadabbur yang ketiga, kenapa disyaratkan mendapat pertolongan dari Allah dengan menolong agama. Jadi nak dapat pertolongan Tuhan ni kena tolong agama dia. Apakah Allah itu perlu ditolong? Syarat ini merupakan syariat. Maksud tolong tu maksudnya kita syariat yang Allah SWT tetapkan untuk manusia. Dan ia berfungsi sebagai sebab musabab untuk orang Islam mendapat kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang tidak sempurna tu banyak. Jahat tapi dapat nikmat. Jahat tapi ada pengaruh politik yang besar. Apakah itu makna kemenangan yang sempurna? Tidak. Kemenangan yang sempurna di sini hasil daripada kita ikut ajaran agama, patuh pada syariat, ikut sunnah, dapat kemenangan yang sempurna. Maksud kemenangan yang sempurna di sini hasil kerja kita tu, amalan yang kita buat itu, kita dapat faedah sampai ke hari akhirat. Itu poinnya. Itu maksudnya. Jadi amal syariat atau patuh syariat menjadi sebab mendapat walayatullah. Istilah dia. Ni kaedah lah ni. Maknanya seseorang yang tidak amal syariat, tidak patuh syariat, termasuk sunnah Nabi, dia tidak akan dapat pertolongan Allah sehingga selamat daripada neraka Allah. Dia tak akan dapat. Sebab tu dia ada istilah istidraj. Orang yang zahir dapat nikmat, zahir dapat kedudukan besar di dunia, tapi dia tidak patuh syariat. Itu dia panggil istidraj. Yang kita sebut mana kesenangan yang membinasakan. Kita tak mahu begitu. Kita nak kesenangan yang membawa sa'adah fid darain. Kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir. Kita nak iaitu. Yang kedua, sekarang ni kita nak masuk bincang tentang kaedah. Satu perkara lagi yang Nabi takut silap faham. Bila sebut kaedah ni maksudnya kita sebut hukum sebab musabab. Jadi di sini Allah sebut hukum sebab musabab yang mana hak ni tak boleh nak kaji secara saintifik ni. Dia kena terima atas dasar iman. Apa dia? Nak selamat hari akhirat secara khususnya mesti kita patuh syariat. Itu sebab musabab. Sebab itulah ulama kita kata seseorang, orang panggil wali, orang panggil wali ni, untuk diiktiraf sebagai wali dalam konteks agama, dia mestilah orang yang paling kuat berpegang kepada syariatullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti syaratnya. Cuba tengok nombor 2. Walaupun asal ayat berkaitan dengan peperangan, ayat 40 suratul Hajj ni berkait dengan peperangan, apa asal dia? Khitab asal ayat ini. Jadi walaupun asal ayat berkaitan dengan peperangan,
Tetapi untuk mendapat faedah dan manfaat, maka ia perlu dilihat pada umum sebab kejayaan dalam konteks agama Islam. Jangan tengok mana ada lepas saja. Memang hak tu asal ayat ni. Kalau khusus gitu, dia tak boleh nak buat kaedah lagu tu. Yang ketiga, melalui ayat ini dia ambil kaedah kehidupan bagi orang Islam bahawa mereka akan mendapat pertolongan dari sisi Allah apabila mereka mengamalkan tuntutan agama dengan sedaya dan semampu mereka. Kenapa anda sebut sedaya dan semampu mereka? Sebab manusia ni dia tidak boleh buat semua apa yang Allah suruh. Sebab apa yang Allah suruh ni dia menyentuh semua aspek. Enggak kita ni, hidup kita ni, contoh kita kata dalam konteks kita yang ada dalam dewan ini, hidup dia mungkin dalam sudut-sudut tertentu je. Ada setengah tu tak terlibat pun dengan politik, tak terlibat pun dengan perniagaan. Hidup biasa. Maknanya banyak ajaran agama yang dia tak terlibat, Allah tak akan tanya dia. Jadi hak yang kita terlibat dalam kehidupan yang kita terlibat, yang itu kita kena fikir untuk kita laksanakan semampu mungkin. Itu yang dimaksud ini. Sebab beberapa kali Ana ulang sebut yang ini, kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab yang kita mampu buat, itu menjadi persoalan di hari akhirat. Itu menjadi persoalan di hari akhirat. Seseorang yang tak kahwin tu tak tanya dia nafkah isteri dia. Maknanya aspek tu tak ada kan? Tapi aspek lain, kalau dia terlibat, banyak. Dia buat ke tidak? Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi makna pertolongan Allah tu akan dapat bila seseorang itu melaksanakan tanggungjawab dia. Sebab tu agama Islam, agama tanggungjawab. Agama yang berkait dengan kehidupan. Kejayaan yang difokuskan secara umum adalah kejayaan hidup beragama. Yang mana hasilnya akan diperolehi dunia dan akhirat. Orang panggil stigma lah dalam bahasa lain. Patuh syariat atau amal sunnah jadi mundur. Seseorang yang patuh pada syariat, dia akan maju dalam bidang yang dia ceburi. Sebagai contoh. Ini kena pergi ni Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab dia. Nama kitab dia Al-Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad wal Intaj. Nilai moral dalam perekonomian dan produktiviti. Dia sebut, maknanya kalau seseorang yang betul-betul jaga agama, dia akan cemerlang dalam bidang apa? Sebab apa? Sebab agama menuntut kehidupan yang sebenar, bukan berpura-pura, bukan ada sifat nifak. Orang yang ada sifat nifak ni, hidup dia tak akan cemerlang. Buat apa-apa, biar benar. Tidak berpura-pura. Itu prinsip agama kita. Sebab Yusuf Qaradawi dia sebut, dia kata, kalau ikut perintah agama sungguh, dia buat kerja tu daripada hati dia. Daripada hati nurani dia. Yang keempat, setiap manusia, siapa mereka, bangsa apa mereka, agama apa mereka, tetap mendambakan kemenangan dalam hidup. Nak dapat kecemerlangan. Sehingga dia berjaya capai target dia. Mereka akan berusaha mendapat kejayaan dan hasil terbaik dalam apa juga yang mereka lakukan. Mereka berusaha mengikut cara yang mereka yakini akan menghasilkan kemenangan mengikut tradisi dan kepercayaan masing-masing. Jadi ayat yang sedang kita bincang ni, ayat 40 suratul Hajj, menjelaskan sebab dan peraturan serta tradisi yang mesti dipatuhi oleh umat Islam demi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Jika mereka mengabaikan peraturan dan kaedah ini, maka mereka mungkin berjaya tetapi setakat dunia sahaja. Rugi kita sebab kita hidup di dunia sekejap ya. Dia berniaga sampai ke kemuncak kira kaya benar lah. Maknanya dia tak sempat pun nak menikmati. Mati dia. Tapi pada waktu tu kira kemuncak lah. Berjaya dalam perniagaan. Ada setengah tu berjual. Berpuluh tahun. Dapatlah boleh buat rumah comel. Mati. Bukan seorang kita tengok tu. Fenomena itu berlaku tu. Itu di dunia. Tapi tak apa. Bila dia telah berusaha, dia telah menjalankan tanggungjawab dia, walaupun mungkin dunia nampak tak tercapai apa yang dia kendaki, tapi dia sudah dikira berjaya. Sebab itulah Allah SWT paparkan kepada kita cerita Nabi Nuh. Okey, kita kata Nabi Nuh tak berjaya. 950 tahun. Isteri dia tak terima ajaran dia. Anak dia tak terima. Dia bukan ukuran di situ. Dia laksanakan tanggungjawab dia. Itu maksudnya. Mana seseorang yang laksanakan tanggungjawab dia, walaupun mungkin zahir orang nampak tak berjaya, dia akan berada dalam syurga tu di kawasan perumahan Rasulullah SAW. Dia boleh siapa sih? Ni hak kita nak ni. Jadi apa dia hak kita kena buat? Kita kena buat. Sebab tu Yusuf kata, orang yang ikut agama, sesiapa yang betul-betul memahami hukum qada dan takdir, dia akan maju dalam kehidupan. Sebab qada dan takdir ni dia mengajak kita bekerja semaksimal mungkin, hasil serah Tuhan. Hasil serah Tuhan.
Jadi ayat 40 suratul Hajj menjelaskan sebab dan peraturan serta tradisi yang mesti dipatuhi oleh umat Islam demi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Jika mereka mengabaikan peraturan dan kaedah ini, mereka mungkin berjaya di dunia saja. Kejayaan dan kemenangan yang mereka peroleh tidak memberikan hasanah di hari akhirat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Nabi, kadang-kadang pokok jababirah dia panggil. Jababirah ni pokok yang memegang tampuk kuasa. Kaya lah, dia boleh mengarah manusia dengan harta dia. Tetapi kesudahan dia dalam neraka. Sebab apa tu? Sebab dia tidak ikut agama. Dia tidak ikut, orang panggil peraturan agama. Jadi maknanya menolong agama Allah ni adalah mengikut agama. Sebab itulah setengah-setengah anda tengok dalam tafsir dia sebut terang. Nasrullah ni maknanya kita amal syariat. Amal syariat itu maksud dia. Jadi sebab itulah bila kita kata amal syariat, kita amal apa yang berkait dengan kita. Allah akan tanya itu. Baik, seterusnya. Yang kelima, oleh kerana ayat ini, ayat 40 suratul Hajj ini, pada asalnya menumpukan kepada kemenangan dalam jihad yang merupakan amalan paling tinggi dalam amal agama. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi, Nabi kata, Al-jihad sanamul Islam. Jihad melawan orang kafir adalah bonggol Islam. Kalau unta ni kan dia ada bonggol. Dia boleh tengok jalan pada pasir tu tanpa minum air dengan sebab bonggol tu macam taki air. Dia boleh bertahan itu di tengah panas terik matahari. Jadi Nabi kata Islam ni kemuncak dia seperti bonggol unta adalah apa dia? Jihad. Jihad melawan musuh tu asal dia. Oleh kerana ayat ni pada asalnya membicarakan tentang jihad ma'rakah, maka kita tidak boleh hilang terus perhatian kepada isu jihad semasa membicarakan kaedah ayat. Kena sebut jugalah. Sebab dia berkaitan tu asal. Sebab itulah, cuba tengok yang keenam, disyariatkan jihad yang berperang melawan musuh Islam bertujuan mengamankan dan mewujudkan kestabilan dunia dan menghilangkan penaklukan serta perhambaan terhadap manusia. Ingat dulu, pernah sekali ketua gereja lah dunia, Pok Jom, Paul nak nama. Nah, Pok ni, dia sebut kepada dia. Dia kata Islam ni ganah. Sebab apa? Sebab Islam tegak di atas mata pedang. Betul, memang betul. Allah sebut. Kalau tak ada syariat peperangan tu, manusia boleh lakukan apa saja kepada orang beragama. Seperti mana Kristian. Dr. Yusuf Qaradawi sebut, dia kata Kristian ni, dia pernah mengalami satu zaman gelap ni, apa-apa Kristian kalau dia ingat dia akan sedih. Dia panggil Ghazwul Babiliyin. Dia panggil. Peperangan Babylon. Yang mana pada waktu itu, takdir Allahnya, berlaku permusuhan yang sangat hebat antara orang agama dengan orang politik. Orang agama pada waktu ini Kristian lah yang setia dengan agama. Akhir sekali bawa politik benci pada orang agama. Ada sebab dia lah. Kalau kita baca ada sejarah, sebab orang politik melihat orang agama telah memperdagangkan agama. Dia guna agama untuk dapat dunia. Menyebabkan dia benci. Akhir sekali orang yang berperwata ke agama akan ditangkap. Padri akan ditangkap. Akhir sekali Padri pun ubah dia punya pakaian dia. Kitab Injil pun disembunyikan. Berapa lama? 300 tahun. Hadirat boleh baca buku ni, ada terjemah dalam bahasa Indonesia. Tajuk dia, Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim. Itu Dr. Yusuf Qaradawi sebut. Yang anda nak sebut di sininya, bila tidak ada jihad, jadi buat dia tak lawan. Sebab apa? Sebab tak ada peruntukan itu dalam agama dia. Islam ada. Dalam Islam ada. Allah khusus kan. Ada peruntukan jihad. Bahkan ini dianggap sanamul Islam. Bonggol Islam. Sebab Allah kata, kalau Allah tidak syariatkan jihad, orang boleh lakukan apa saja pada agama. Masjid boleh diruntuhkan. Nak jihad tak ni sebab tak ada peruntukan dalam agama. Dalam Islam ada peruntukan. Bahkan itu dianggap syahid. Masuk surga terus. Tak perlu dah bicara di mahkamah. Mahkamah Allah lah. Sampai begitu sekali tingginya mati syahid itu. Peruntukan ni besar dalam agama. Tujuan apa? Nak supaya manusia tidak melakukan sewenang-wenang kepada tempat-tempat ibadat orang-orang beragama. Baik, itu dari sudut jihad. Kena sentuh jugalah sebab ayat ni asalnya berkait dengan jihad. Yang ketujuh, dalam ayat berikutnya, ayat 41, Allah menjelaskan hakikat kemenangan yang bersifat berterusan dan kemenangan hakiki yang menjadi target kita dalam beragama, yang Allah kehendaki agar dikejar oleh orang beriman. Apa dia? Kita bincang ayat 40. Tapi kalau kita pergi ke depan sedikit, ayat 41, Allah sebut kemenangan yang bagaimana? Ya Allah kehendaki itu. Ini ayat 41 daripada suratul Hajj juga. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf
wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan salat. Ni makna orang-orang yang faham ayat 40 tadi, faham kaedah pada ayat 40 tadi, kena ayatnya kekuatan sahabat. Sahabatnya asal dihalau, jadi pelari ya sahabat, tinggal kampung halaman. Tetapi oleh kerana mereka ni taat kepada agama, patuh pada agama, akhir sekali pelarian ni jadi pemerintah akhirnya. Siapa dia? Sahabat kan, pemerintah Madinah. Kalau kita ingat sejarah balik bagaimana sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, selas pun bawa pakaian itu, beg pun tak dibawa. Apa tu? Tak ada sebab gapo, cuma dia kata Allah tu Tuhan kita. Amantu billah. Kerana kita. Mana dia usir. Tapi tak boleh nak lawan. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kekuatan. Tiba-tiba orang yang diusir ni, tapi orang ni gapo dia, kelebihan dia ada sehingga Allah tolong dia. Dia patuh kepada agama. Tak ada lah hadrat sahabat Nabi nak paling ikut ajaran Nabi. Nabi suruh gapo dia buat. Kadang-kadang dia tak tahu. Sayyidina Ali tu, secerdik Sayyidina Ali tu, dia tengok Nabi buat, Nabi minum air bila lepas ambil wuduk Nah, adalah saki-baki air dalam baldi tu. Dia minum lepas tu sambil berdiri. Masa tu sedang buat praktikal solat tu. Dia sedang mengajar tentang wuduk mengikut sunnah. Tiba-tiba minum air. Tok guru minum air sambil berdiri. Air lebih dalam baldi. Saya kata, aku faham. Kamu tengok aku pelik. Tengok aku dengan pandangnya pelik. Gapo dia Sayyidina jawab? Aku tengok dia Nabi buat gini. Aku tak tahu apa. Aku tak tahu sebab apa. Tapi aku tengok Nabi buat. Sebab Nabi ni bila dia buat, min indillah. Dari sisi Allah. Tu keyakinan lagu tu lah menyebabkan mereka dapat pertolongan Tuhan. Akhir sekali Allah sebut dalam ayat 41 ni, mereka itulah yang jika kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di bumi, nescaya mereka akan lebih semarak lagi mendirikan salat, serta mengeluarkan zakat, dan menyuruh berbuat kebaikan, serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Maknanya puak-puak ni, generasi sahabat ni, oleh kerana hidup dia tu betul-betul mengikut ajaran Allah sebelum memerintah. Bila dia memerintah, lebih hebat lagi pelaksanaan syariat. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa. Masa tak ada kuasa pun dia buat dah. Jelas daripada ayat ini, maksud menolong agama Allah adalah dengan melaksanakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat. Hak sepatut kerajaan orang Islam bila dia memerintah, hak ni dia kena jaga. Asas 3 perkara. Apa dia? Salat. Salat ni mana dia salat dan dia kena jaga rakyat biar salat. Bila sebut salat ni, kenapa disebut salat? Orang-orang yang sebelum memerintah dihalau daripada kampung halaman. Dia ni seorang yang betul-betul patuh pada syariat. Bila dia memerintah, dia memperkuat lagi ajaran agama. Ajaran agama disebut 3 dalam ayat. Yang pertama sekali salat. Kenapa disebut salat? Sebab salat ni penghubung makhluk dengan Khaliqnya. Hak tu paling besar sekali. Salat ni penghubung. Ni kalau pemerintah tak salat, gak kita tahu ada orang politik kita pegang jawatan tak semaya. Manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Secara umumnya ayatnya, bila pemimpin itu tak semaya, maknanya dia tak akan dapat pertolongan Tuhan. Jadi pemerintah kita tak dapat pertolongan Tuhan. Bayangkanlah. Macam mana rakyat dia? Macam mana nak kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur? Sebab apa? Sebab putus hubungan dengan Allah. Memerintah, dia orang Islam, dia memerintah orang Islam, tiba-tiba dia putus hubungan dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia tak salat. Yang kedua, salat ini dia boleh menambah kekuatan fizikal dan rohani kita. Sebab itulah pemimpin dia paling perlu lebih daripada kita. Sebab dia berada di kemuncak kuasa. Jadi salat ini dia menambah kekuatan fizikal dan rohani. Kemudian salat juga dia boleh menghasilkan ketenangan dalam jiwa. Pembahagian berdasar pada Quran dan hadis, hati manusia ni ada 3. Qalbun salimun, wa qalbun maridun, wa qalbun mayyitun. 3. Ada jiwa yang sejahtera. Ini jiwa para nabi, para rasul, salihin, muflihin dan sebagainya. Sabirin, muttaqin. Jiwa dia tenang, salim. Kalau jiwa apa-apa munafik atau orang Islam yang ada perangai munafik, dia panggil qalbun maridun, muzabzabina. Kayak gitu, kayak gini tak tetap.
kemudian jiwa yang sudah gagal dah. Sehingga kalau kita sebut Quran, sebut hadis pun tidak boleh ditembusi dah oleh wahyu, sukar. Walaupun tetap ada harapan, dia panggil qalbun mayyit, hati yang telah mati. Hati yang telah mati ni kalau digambarkan dalam kitab yang kita baca tu, dia kata hati yang tepu dah. Tepu dengan maksiat. Tepu dengan maksiat ni maksudnya melakukan maksiat berterusan dan tidak bertaubat. Kena ingat. Sifat hati orang yang hati dia mati, seseorang tu berterusan musirun ala dzunub wala yatub, berkekalan melakukan dosa dan tak bertaubat. Ni sifat hati yang mati. Kena rujuk pada kita lah. Ini bahaya ni. Baik, itu yang pertama. Mana isu salat. Konteks ayat ni kepada pemerintah asalnya. Tapi untuk dijadikan kaedah, ulama kata kena tengok dalam konteks, dia panggil umumus sabat. La bi khususis sabat. Kena tengok kaedah tu. Ini untuk semua ni. Cuma anda sebut tadi, maknanya kalau pemerintah lebih lagi. Min babi aula. Lebih lagi. Sebab dia memerintah. Sebab tu tadi kan anda sebut bahawa pemerintah, dia kena mantapkan salat dan dia kena didik masyarakat untuk salat. Kerajaan ni pernah buat cula ke tidak? Rakyat dia maya tak? Tak pernah. Anda ada pengalaman ni. Kita bergabung dengan beberapa persatuan NGO Islam lah. Dan kita buat sekitar Kota Baru kita ni. Satu mukim. Sebulan kita buat. Dengan bantuan beberapa pihak universiti lah. Kita dapati satu mukim sampai 400 lebih tak semaya. Satu mukim 1,200 buah rumah yang kita buat. Kalau tak semaya 400 lebih tu, pelbagai bentuk, ada tak semaya langsung, ada pergi semaya celuk, ada pergi semaya Jumaat saja. Macam 400 lebih tu. Satu mukim 1,200 buah rumah. Cuba bayangkan. Itu satu mukim. Buat kalau di Kelantan ni berapa ratus mukim. Itu maksudnya. Jadi hal ni bukan khusus untuk pemimpin saja. Semualah. Mana kalau iqamatus salah tidak menjadi agenda utama, maka masalah. Putus hubungan dengan pencipta kita, Allah SWT. Nak dapat barakah lagu. Tak cakap buat ahli fikir pun tak boleh selesai masalah negara apa. Boleh jadi kerana masalah-masalah begini. Yang kedua, isu zakat. Mana pengurusan harta. Berkait dengan pengurusan harta. Zakat ni digambarkan dalam bentuk penunaian hak harta. Manakah dia kena ambil kira? Dia kena didik rakyat supaya harta ni dibelanjakan mengikut cara agama. Proses mengikis sifat bakhil dan dengki. Ini kesan. Objek kita kata maqasid zakat itu adalah untuk buat semangat cinta ke harta. Cinta ke harta ni, istilah cinta ke harta kalau mengikut Imam Ghazali ni, hubbud dunia ni, cinta ke dunia ni maksudnya dia tak akan korban ke dunia dia untuk orang lain. Itu masalah besar. Sebab tu sini ada buat proses nak mengikis sifat bakhil dan dengki. Sebab kerana harta dia boleh menyuburkan sifat dengki itu. Kalau kita tak sedekah, dia akan jadi begitu. Kemudian yang ketiga lah, dengan zakat ni, zakat sini maksudnya sedekah wajib. Cuma dalam perbincangan secara detail, bila kata zakat, dia adalah pula dia panggil sedekah yang sunat. Orang panggil sedekah biasa. Jadi zakat ini mana membersihkan jiwa daripada sifat tamak halabah, menghilangkan sifat was-was dan memperkukuh keyakinan diri. Rupanya bersedekah bermula dengan yang wajib zakat, kemudian sedekah sunat, hak tu sebenarnya dia ada unsur tazkiyatun nafs, membebaskan diri daripada penyakit tidak yakin, kalau kita panggil waswas dan sebagainya. Rupanya ada kesan tu. Sebab tu dia menjadi rukun dalam agama kita. Kalau tidak, tak jadi rukun. Mana besar ni isu zakat. Menunaikan tanggungjawab sosial. Ni pendidikan utama. Menyantuni orang-orang lemah. Menjadi manusia yang memberi, bukan hanya menerima, lagi mandul kebaikan. Tidak. Dengan zakat ni gitu. Sebab itulah, hadirat kena ingatlah. Kita ada cara kita bersedekah. Kadang-kadang kita tak bui dalam tong kalau kita pergi masjid. Boleh bui, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita tengok, masjid ni kaya dah ni. Mana kita nak bui? Biar tahu. Kalau sepatut kita bui. Bukan kata tak sepatut, maksudnya kita pilih yang terbaik. Ada cara dia. Bila kita kata hak sedekah sunat lah. Hak sunat ni kita kena bahagi dulu. Memang hak ni bagus. Pertama sekali, sedekah yang kita anggap sebagai sedekah tetap. Hak ni sikit tak apa. Misalnya sebulan RM50 lah. Hak ni bui sama. Bahkan kena ayat pada isteri, pada anak. Hak ni kita buat sama. Sehingga kalau kita mati, mesti anak kita sama. Itu sah. Itu mesti. RM50 tak apa sebulan. Kata ada RM10 tak apa. Bui pada anak yatim. Asnaf tu lah kita panggil asnaf itu. Yang kedua, sedekah yang tidak tetap.
Kadang-kadang kalau kita pergi masjid mana-mana, kita tengok masjid ni apa? Kita pergi. Tapi hak tu tidak tetap. Hak ni hak tetap kena ada. Dia dua bentuk. Jadi maknanya kalau hak tidak tetap ni boleh jadi sekali, 2-3 kali setahun. Hak tu tak apa lah. Hak tetap tu. Hak orang panggil setiap bulan. Setiap kali boleh gaji, ambil peruntukan sikit. 10 ya tak apa. Sahabat memang dia buat gitu. Budaya sedekah memang dia gitu. Hak dia tetap. Misalnya pada anak yatim tetap dia. Ibnu Umar antara yang buat gitu. Sehingga anak yatim ni, kalau dia pergi tempat kenduri, kalau anak yatim tak ada, dia tak akan. Dia tanya, apa tak anak yatim? Siapa begitu disebut dalam sejarah dia. Sebab dia kata tak berkat. Madinah ni aman anak yatim. Sebab ayah dia mati syahid. Amal mati syahid. Amal lah anak yatim. Yang ketiga, poin paling besar dalam ayat ni, yang mana seseorang yang menolong agama Allah ni kalau diberi memerintah, dia laksana ni yang ketiga. Apa dia? Dia menjadi petugas amar ma'ruf nahi munkar. Sebab tak nak kata hal ni bukan pemerintah saja, kita semualah. Tapi kalau pemerintah, lebih patut lagi. Sebab dia ada kuasa, dia boleh merubah dengan yadun, dengan kuasa dia. Bukan dengan lidah saja, bukan dengan hati saja, tidak. Baik. Menjadi petugas amar ma'ruf nahi munkar, yakni melakukan islah, proses pembaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kadang-kadang hak ni kalau dengan sebab nak laksana hak ni tak sempat nak buat bangunan pencakar langit pun tak apa. Hak ni kalau tidak jadi tak seimbang. Menyuburkan konsep as-sulh dalam kaedah yang as-sulh, yakni perdamaian. Nak kebaikan, dia akan menyuburkan konsep as-sulh. As-sulh ni maksudnya bila kita buat apa-apa, kita fikirkan kepada maslahah ammah, dia panggil. Maslahah umum. Jangan hati tak. Kita buat apa-apa fikir maslahah nafsi, apa ni, masalah diri kita saja. Tak boleh lagu tu orang Islam. Tak betul lagu tu. Dia kena ambil kira orang lain saja. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, kalau kita berdoa untuk kita saja, boleh juga. Tapi kalau kita berdoa untuk kita dan orang lain, malaikat akan bantu doa untuk kita. Itu nak ayatnya, kelebihan kita fikir orang lain. Jangan fikir diri sendiri saja. Ini konsep ni lah. Kemudian, dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam skala besar, yakni kerajaan secara khusus, dia boleh menghidupkan tazkirah di lapangan. Tazkirah di lapangan ni maknanya tazkirah tu bukan sekadar dalam masjid saja, tapi lebih di luar daripada masjid. Kemudian yang keempat, menghilangkan punca bala. Ini paling besar. Ini antara yang besar lah. Mana kalau sekiranya dalam masyarakat itu berlaku amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan tangguhkan bala untuk diturunkan kepada masyarakat. Itu satu kaul besar. Ini ada hadis khusus ni. Ada hadis khusus. Baik, yang ke-8. Kalau kita nak bincang ni, kena ingat dalam konteks mengamalkan agama dengan lengkap mengikut skop kehidupan kita. Kalau kita boleh buat. Itu cara nak dapat, sebab nak dapat pertolongan Allah. Yang ke-8. Apabila umat Islam berjaya mempraktikkan sebab-sebab kemenangan ini dalam sesebuah negara dan masyarakat, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kemenangan dan pertolongan dalam setiap aspek kehidupan individu dan masyarakat dengan kemenangan yang cukup sempurna. Beberapa contoh dan peringatan tentang isu ini, tentang kaedah ini boleh rujuk pada muka surat 91. Beberapa contoh saja. Cuba tengok muka surat 91. Siapa pun yang membuka lembaran-lembaran Al-Quran sambil mentadabbur kandungannya, maka pasti dia akan menemukan sebuah perbahasan Al-Quran yang jelas dan terang tentang sebab-sebab kemenangan. Orang panggil hukum sebab musabab. Dan kekalahan kaum muslimin di pelbagai wilayah. Kemenangan dan kekalahan yang penuh yang pernah dialami oleh panglima yang dikenal di dunia. Dialah Rasulullah SAW, para tentera yang tidak lain juga merupakan sahabatnya mulia. Dia bawa kisah ni, kenapa? Dia peperangan Uhud ni, hadirat. Peperangan Uhud ni, kalau kita baca sejarah, setengah ulama kata seri, tak tahu siapa menang sebenarnya. Ada yang kata begitu. Tapi ramanya ulama dana terima ni, dia kata tentera Islam menang, cuma menang dengan tipis lah. Sebab mati ramai. Baru siapa manah mati semua. Pada atas bukit Uhud. Lepas tu lain ayatnya, apa berlaku gitu. Tapi ramai ulama kata hakikatnya menang. Sebab tentera Abu Sufyan balik awal. Orang Islam ada ghanimah. Kalau kita tengok sejarah peperangan Uhud, bila selesai peperangan tentera kafir Quraisy ni balik ke Mekah tu, 3 hari Nabi berada di medan Uhud. Dia selesaikan perkembumian dan sebagainya, harta rampas serah. Mana ada ghanimah. Menang. Tapi setengah kata oleh kerana teruk sangat. Dan kita baca sejarah Abu Sufyan, dia macam berpuas hati lah sebab dia boleh balas dendam dalam peperangan Badar.
Sebab apa? Walaupun kalau tak menang pun tak apa, tapi dia telah memberi tekanan yang berat pada Nabi. Cuba kita tengok di sini. Pada ketika perang Uhud, ini nak ayatnya kesilapan bila berlaku Allah hukum. Ini generasi awal. Nabi sendiri terlibat dalam peperangan ini. Pada saat peperangan Uhud, para sahabat bertanya kepada beliau tentang sebab-sebab kekalahan. Tak lama kemudian Allah menurunkan jawab pada langit. Kalau kita tengok sini, maknanya disebut Uhud tu kalah. Apa jadi kalah dalam peperangan Uhud tu? Anda sebut dah, ni khilaf benar tu lah. Tapi kebanyakan ulama kata menang. Masa itu dulu tubuh kita pun dia terima bahawa menang Uhud ni. Sebab boleh ghanimah. Tentera Islam pun balik lewat beberapa hari, 3 hari dia setengah riwayat sebut. Dan pada waktu peperangan Uhud, para sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau tentang sebab-sebab kekalahan. Selepas tu. Tak lama kemudian Allah menurunkan jawapannya dari langit. Katakanlah, kekalahan itu datang dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya dia berkuasa atas segala sesuatu. Apa dia kesalahan itu? 2 ulama sebut. Pertama sekali, terlalu yakin dengan jumlah yang ramai. Tidak ramai sangat pun. Padahal peperangan Uhud ni kata disabotaj oleh puak-puak munafik. Asalnya 1,000 nak lawan 1,500 tentera. Tiba-tiba bila 400, hampir 400 orang munafik dalam perjalanan nak sapa dia di Uhud tu, dia balik semula ke Madinah. Menyebabkan tentera Islam 700 orang nak lawan 1,500. Mula-mula tu yakin lah, sebab kita ramai ni 1,000 ni. Bila kurang sikit 300 lebih, uguh dari terjejah. Lepas tu kesilapan pula berlaku pada tentera pemanah pula. Pak berada di puncak Bukit Uhud tu. Dia ingat kau menang dah. Pada waktu tu panglima kafir salah seorangnya Khalid tu lah. Ingat tak cerita tu? Bila Khalid tengok, tentera Islam turun daripada bukit. Buat apa? Dia ingat kau menang dah. Turun tu kira nak ambil ghanimah lah. Jadi tentera-tentera ada tu mungkin Nabi pesan dah berlaku apa-apa pun tak boleh tu. Sini kena jaga. Tiba-tiba ada yang lupa kepada perintah Allah. Anak ayatnya dia sudah langgar perintah ketua. Nabi ni bukan sekadar ketua tentera. Dia Nabi langgar tu. Allah hukum selalu. Ada memang sebut gitu. Nah ayatnya bila berlaku pelanggaran, maka adalah hukum dunia pada itu. Ini sebagai pengajaran kepada kita. Begitu juga dalam peperangan Hunain, tidak sedikit kaum muslimin yang rasa kagum sebab dalam peperangan Hunain ni seolah macam kebergantungan itu kerana jumlah yang ramai pula. Seolah ada setengah-setengah tentera begitu. Allah uji selalu dengan kekalahan pada mereka awal juga. Baik tu ayat ni. Cuba tengok sini. Cuba tengok kita baca ni. Contoh saja. Maknanya penerapan tentang ikut perintah agama itu punca kebenaran. Sedikit saja kesilapan berlaku kepada pihak Nabi. Walaupun bukan pada Nabi. Pada pihak Nabi. Allah hukum. Sebab tu bila sahabat tanya kenapa boleh jadi gitu dalam peperangan Uhud. Tu ayat dia kan. Kekalahan itu kerana kesalahan diri kamu sendiri. Ingat tak? Ini ayat sana kita baca. Baik, cuba tengok dalam peperangan Hunain. Allah berfirman. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi rasa yakin diri, rasa kagum dengan sebab jumlah kamu yang ramai pada waktu itu. Maka jumlah yang ramai itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bila diasak oleh musuh itu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ini dalam peperangan Hunain lagi tu. Kenanya, baik, tak apalah. Jadi kesimpulan kaedah yang 10 tadi, betul-betul. Kalau kita nak supaya kita dapat ketenangan hidup, berjaya dalam lapangan, kadar kita, setakat skop kehidupan kita, sekarang je kena ingat. Apa dia? Kena patuh pada ajaran agama. Itu dia nak ayat. Allah akan beri kejayaan kepada kita. Kejayaan lagu mana? Sesuai dengan keadaan kita. Hak paling besar ni ke dia? Sa'adah fil akhirah. Bahagia di hari akhirat. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada kaedah yang ke-11. Sebelah surah Taha ayat 69. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Ahli sihir sekali-kali tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja dia berada. حَيْثُ أَتَى. Jadi dalam keadaan yang ke-11 ni, sebenarnya dia berkait dengan keadaan yang ke-10 tadi juga. Sebab keadaan yang ke-11 ni, ahli sihir
sekali-kali tidak akan berjaya. Min haitsu ata, dari sudut mana pun tak akan berjaya. Ini salah satu contoh tak dapat kejayaan, bahkan dapat kemusnahan kerana berlaku pelanggar hukum, dan pelanggar hukum ni yang terbesar iaitu aktiviti syirik dalam merawat ataupun dalam kehidupan. Ni kita bincang ni bab syirik ni selepas ni. Baik, cuba kita tengok ayat lengkap surah Taha ayat 69. Yang mana kaedah ahli sihir tidak akan berjaya. Kok mana pun. Luah ayat ni, kita tengok. Baik, ayat lengkap. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan campakkanlah wahai Musa alaihissalam apa yang ada di tangan kananmu. Dia tak sebut tongkat, tak sebut apa yang ada di tangan kanan. Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir. Sedang ahli sihir tidak akan beroleh kejayaan. Sedangkan ahli sihir sekali-kali tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja dia berada. Ini jadi kaedah. Lagu mana ayat ni boleh jadi kaedah ni? Tak faham kita tu. Baik, cuba tengok. Sebelum kita pergi pada perbincangan khusus tajuk ni, kita nak faham dulu mafhum ayat secara umum. Wahai Musa, campakkan apa yang ada di tangan kanan engkau, tertinggal tangan kanan. Tipu helah para penyihir tidak akan berjaya. Mereka hanya memukau dan mengelirukan orang ramai bahawa apa yang dilihat adalah kebenaran. Padahal tidak. Padahal ia hanyalah imajinasi saja, bukan hakikat kebenaran. Kita tahulah sejarah Nabi Musa ni, perjuangan Nabi Musa berat. Nak membebaskan masyarakat daripada perhambaan. Lepas tu dia pula dihadapi dengan zaman waktu tu manusia yang terlibat dengan sihir boleh jadi kaya raya. Setengah ahli tafsir kata, ni ahli sihir pada waktu ni 3,000 lebih ada. Setengah ahli tafsir sebut. Setengah ahli tafsir dia kata memang jelasnya 1,000 lebih. Semua mari ni 3,000 lawan seorang. Beribu-ribu ahli sihir lawan Nabi Musa seorang. Baik, cuba kita tengok. Nabi Musa AS pun mencampakkan tongkat yang berada di tangan kanannya. Sebaik saja ia menyentuh bumi, maka ia bertukar menjadi ular yang besar dan menelan semua ular-ular ahli sihir. Situasi ini disaksikan oleh semua khalayak yang hadir. Semua ahli sihir yang melihat peristiwa ini terkejut dan mereka sedar dengan penuh yakin bahawa ini bukan bentuk sihir, ini adalah mukjizat daripada Tuhan Musa. Orang-orang kampung biasa ni terkejut gitu ya. Tapi ahli sihir ni terkejut, berubah akidah. Mereka semua merebahkan diri ke bumi lalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda beriman. Jelas sekali amalan sihir mereka gagal menyaingi mukjizat Nabi Musa AS. Kegagalan ahli sihir dan berimannya mereka kepada Tuhan Musa AS merupakan tamparan hebat kepada Firaun dan kerajaannya. Itu mafhum ayat yang kita nak bincang. Baik. Sekarang ni kita nak bincang ayat ni bagaimana dijadikan sebagai kaedah untuk kehidupan kita. Baik, cuba tengok. Yang pertama, sebelum kita memahami kaedah ke-11 ini, adalah lebih baik kita memahami terlebih dahulu kis keseluruhan yang berkaitan dengan ayat 69 dari surah Taha ini. Jadi kaedah penting ini kita nak ambil daripada bahawa orang ahli sihir ini tidak akan berjaya. Akhir sekali kesimpulan kitanya tidaklah kepada zahir ayat itu. Jadi kalau kita nak faham ayat ni tak dapat tidak, paling kurang kita kena lihat ayat Taha, surah Taha daripada ayat 65 hingga 69. Tapi kalau kita nak dapat lebih terperinci, kita rujuk ke bawah lagi ayat 56 hingga 69. Ayat 65 hingga ayat 69. Okey, baik, kita bermula dengan ayat 65. Nak faham dulu dia punya, orang panggil susu galu ayat ni. Baik, cuba kita tengok ceritanya lagu mana. Baik, cuba kita tengok ayat 65. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqa. Mereka berkata, siapa mereka? Ahli sihir negara pada waktu. Ahli sihir negara pada waktu. Hak berjumlah 1,000 lebih. Setengah kata sampai 3,000 lebih. Baik, apa dia mereka kata? Kita baca dulu. Wahai Musa, engkaukah yang akan mencampak terlebih dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak? Nak tanya ni, mana sihir paling hebat? Ayat sebelum dia gini. Daripada ayat 56 hingga sampai ke ayat 65 ni cerita dia gini. Bila berlaku pertemuan, sebab pada waktu tu zaman Nabi Musa ni, Firaun ni dia jaga tu ahli-ahli sihir hak mahir hak hebat dia jaga.
Ahli sihir inilah yang menjadi kehidupan Firaun dan kerajaan dia. Nak buat apa-apa tanya ahli sihir. Nak ngundi bila pun tanya ahli sihir. No, semua tanya ahli sihir. Nak buat apa-apa ahli sihir lah tempat dia rujuk segala-gala. Ingat ada cerita Nabi Musa tu kan? Bila ahli sihir kata kerajaan Tuhanku akan digugat oleh seorang anak lahir daripada Bani Israel. Dia percaya sebab wahyu dia. Allah semua tutup beda kerajaan supaya pergi siasat siapa dia yang beranak dengan tarikh ni akan lahir dalam tarikh. Seperti yang disebut oleh ahli sihir. Ahli nujum negara tu kira-kira. Sehingga dia buat otak teruk. Kalau kita tak nak fikir, anak baca Dr. Wahbah Zahili dalam tafsir Munir dia tu. Dia kata tak boleh bayar kalau sebuah kerajaan buat keluar satu akta untuk rakyat dia bunuh semua anak yang lahir daripada tarikh ni sampai tarikh ni. Sebab mengikut ahli nujum negara, dia kata salah seorang anak ni lah lahir dari tarikh ni lah yang akan menggulingkan kerajaan Tuanku. Rupanya takut jatuh kerajaan ni. Akhir sekali waktu akta bunuh semuanya. Maka berlakulah supaya kita tahu cerita Nabi Musa akhir sekali hidup di istana dia sendiri. Tu cerita dia. Baik. Jadi bila berlaku pertemuan di antara mukjizat Nabi Musa dengan perkara-perkara pelik dalam bentuk sihir, maka berlakulah perdebatan. Akhir sekali rekah ceritanya, dia tuduh Nabi Musa macam-macam. Dia tuduh Nabi Musa ni ahli sihir, hebat. Sebenarnya kamu buat gini kerana kamu nak menghalau kami daripada negara kami, negeri kami. Kamu nak menguasai pemerintah. Dia tuduh Nabi Musa ni nak tukar kerajaan. Berlakulah perdebatan. Akhir sekali timbullah cadangan daripada pembesar-pembesar negara bahawa Musa ini dia tak ada penyokong. Panggil semua ahli-ahli sihir, siapa beribu-ribu nak lawan Nabi Musa. Hatu timbul ayat ni. Gitu ceritanya. Bila sampai pada hari pertandingan itu, ayat-ayat sebelum ayat 65 ni menggambarkan kegagalan Firaun dan pengikut setianya berhujah dengan Musa secara ilmiah. Maka berlakulah situasi yang lebih memuncak dengan cabaran daripada pihak Firaun untuk melakukan pertandingan sihir antara ahli sihir Firaun dengan Musa. Itu sebenarnya. Bila berhujah tak boleh, maka dia cabar Nabi Musa dengan maksud nak menjatuhkan. Orang panggil ni, dia panggil nak bunuh karakter lah kira-kiranya. Mana kalau Nabi Musa kalah ni, memang dia akan mati dah kehidupan dia. Walaupun dia hidup, tapi dia akan mati dah karier dia. Tu sebenarnya target dia tu. Sebab tu Firaun dia yakin benar. Sebab tu dia panggil semua. Sebab kalau tengok kepada jumlah ahli sihir tu kira kalah. Cabaran ini berasaskan sangkaan mereka bahawa perkara-perkara ganjil yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah sihir, bukan mukjizat. Sebab Nabi Musa kata, aku buat ni mukjizat, bukan sihir, tidak sepuh-puhmu tu. Dia tak percaya. Melalui ayat ini, mereka telah memberikan pilihan kepada Nabi Musa untuk memulakan aksi terlebih dahulu dalam pertandingan. Dia beri pilihan. Mu dulu kan nak tunjuk hebat, nak tunjuk kehebatan ni? Mu dulu kan nak tunjuk sihir yang hebat, ke kami dulu? Dia beri pilihan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa pun jawab, bila diberi pilihan, Nabi Musa pun jawab, bahkan kamulah campak dahulu. Bila dicampakkan tali dan tongkat yang ada, tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepada hadirin seolah-olah benda-benda berjalan seperti benda berjalan macam ular disebabkan sihir mereka. Bila campak tongkat jadi hidup seperti ular. Bila campak tali hidup seperti ular. Sebanyak mana ni? Kiralah kalau 3,000 ahli sihir. Kiralah kalau 1,000 ahli sihir. Mana 1,000? 10,000 ekor ular nampak tu. Pakat campuk lah. Baik, Allah sebut dalam ayat ni, Nabi Musa mencadangkan mereka lah yang memulakan acara. Mereka bersetuju dengan pandangan Musa. Apabila mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, maka semuanya bertukar menjadi ular-ular yang hidup. Setengah ahli tafsir kata semacam ular. Sebenarnya tidak ular pun, jadi nampak macam ular. Itulah dia panggil imajinasi tu, dia pukau. Jadi Nabi Musa ni sihir peringkat mana ni? Mufassirin menyebutkan bahawa pada hari itu Nabi Musa AS berhadapan dengan beribu-ribu ahli sihir yang ditampilkan oleh kerajaan, dan mereka semua dijanjikan habuan besar jika dapat mengalahkan Nabi Musa AS. Cuba bayangkan situasi pada waktu itu apabila semua ahli sihir mencampakkan tali dan tongkat yang ada di tangan mereka. Banyak sengotilah, beribu-ribu lah. Sebaik saja benda-benda itu menyentuh lantai, terus berubah menjadi ular-ular yang hidup. Cukup hebat dan mengerikan.
Kemudian Allah gambarkan bagaimana keadaan Nabi Musa pada waktu. Allah kata, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka dengan sebab demikian, maka Nabi Musa berasa sedikit takut dan hati kejut. Padahal Nabi Musa ni berani, gagah. Takut. Berapa banyak dah ni? Sekali capak tu, berasa takut. Bukan setakat hadirin dan rakyat jelata yang gerun dan takut melihat fenomena ini. Bahkan Nabi Musa AS sendiri pun timbul dalam hatinya gerun dan takut. Lalu Allah berfirman dalam ayat 68. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kebenaran. Mana Allah hantar mesej dalam bentuk wahyu, mu jangan takut Musa. Sebab innaka antal a'la, mu hak benar. Al-a'la tu ulama kata engkau alal haq, di atas kebenaran. Apa kita benar takutnya? Bila Allah turun gitu, Allah SWT membantu menaikkan semangat dan memantapkan jiwa Nabi Musa dengan berfirman, apa mu takut wahai Musa? Kamu di pihak yang benar, mereka di pihak yang batil. Orang yang berada di pihak benar pasti akan mengatasi dan berada di kemuncak. Innaka antal a'la. Kena yakin dengan kebenaran. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa pula, wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan campaklah apa yang ada di tangan kanan. Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanya tipu daya ahli sihir, bukan sebenar. Sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana saja dia berada. Itu kaedah dia tu. Ada situ. Baik. Dalam situasi itu, tanpa bertangguh, Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa. Selepas Allah menenangkan Nabi Musa, la takhaf tadi. Selepas Allah menenangkan Nabi Musa, qulna la takhaf innaka antal a'la tu. Allah pusbuh tu, wa alqi ma fi yaminik. Campakkanlah wahai Musa ke atas lantai apa yang ada di tangan engkau. Apa yang ada di tangan Musa pada waktu itu? Satu tongkat saja. Nak lawan beribu-ribu tongkat dan tali yang dicampakkan oleh ahli sihir Fir'aun. Satu tongkat saja. Bukan beribu-ribu tongkat dan tali. Sebaik saja tongkat Nabi Musa AS jatuh menyentuh lantai, ia terus berubah menjadi ular yang sangat besar dan menelan semua ular-ular khayalan para penyihir negara pada waktu itu. Bahkan melalui ayat seterusnya, ayat yang ke-70, Allah SWT menjelaskan bahawa para penyihir terkejut dengan fenomena yang berlaku. Lalu mereka terus sujud dan beriman kepada Allah SWT. Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Melihat keadaan itu, lihatlah, saya kaulah telah habis lain. Maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutuskan Nabi Harun dan Nabi Musa. Benarlah firman Allah, sesiapa yang bergantung kepada selain Allah tidak akan beruntung. Baik, itu cerita dia ya. Tapi kalau kita naknya di ujung ayat 69 itu Allah sebut ahli sihir tidak akan berjaya. Jadi ahli sihir ni watak apa sebenarnya? Kapal kita tak ada seorang ahli sihir itu, wah muat dia 5 orang. Jadi sihir ni watak apa yang nak ditampilkan dalam ayat ni sebenarnya? Baik, cuba kita tengok. Dalam konteks ayat 69, wala yuflih merujuk pada ilmu nahwu bahasa Arab, penafian terhadap kata kerja mudhari'. Ada yang sebut gini. Dalam konteks bahasa Arab, bila la harfun nafyin, harah nafi, dia menafikan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia melibatkan dua waktu. Misalnya kita kata yaktubu, dia sedang menulis, boleh juga. Yaktubu, dia akan menulis, boleh juga. Jadi kita nak tentukan sedang menuliskah atau akan menulis, kena tengok dalam konteks ayat. Tetapi dari sudut ilmu nahwu, bila penafian la, dia menafikan fi'il mudhari' seperti dalam ayat ni, la yuflih, dia memberi maksud tidak beruntung sekarang dan tidak akan beruntung. La ni pun tak untung, akan datang pun tak untung. Jadi maksudnya begini, bila sebut la yuflih, makna pengamal sihir dan apa saja amalan dan tindakan yang bersifat tidak bergantung pada Allah dalam kerja buat mereka, sama sekali tidak beruntung. Sama sekali tidak beruntung. Sekarang tidak beruntung, akan datang pun tidak beruntung.
Daripada mana terjemah itu? La yuflih. Itu di segi nahunya. Sebab tu terjemahnya sekali-kali tidak akan beruntung. Sampai bila-bila. Sekarang dan juga akan datang. Itu maksud la yuflih. Ini adalah kaedah penting yang terkandung dalam ayat 69. Jadi maknanya ahli sihir sini watak dia ke dia? Watak orang yang tidak bergantung kepada Allah. Dia gisi tu. Sebagai perbincangan akhir bagi kaedah ini, saya ingin memetik kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Abdul Razak Badar berkenaan ayat 69. Beliau telah membuat 10 kesimpulan bagi ayat ini. Yang pertama, ini bagus dia ni, kita boleh membantu kita faham banyak. Yang pertama, ahli sihir merujuk pada kehidupan bergantung kepada selain Allah yang paling teruk. Apa yang paling teruk tu? Sebab ahli sihir ni dia banyak amalan syirik. Sebab tu Sayyidina Umar, bila kita tanya Masihru ya Umar, dia kata asyirku. Konteks sama dia. Bila orang tanya sihir ni ke apa? Dia Sayyidina Umar, sihir ni syirik lah. Syirik ni lambang manusia tak bergantung pada Tuhan. Mereka teruk sekali. Syirik lah. Siapa sanggup cari Tuhan lain lah. Nak ayat berat. Tahap tidak bergantung pada paling teruk. Itu sebenarnya mengikut ahli sihir, yang ini merujuk pada kehidupan bergantung kepada selain Allah yang paling teruk, sebab dia melibatkan syirik. Tidak akan mendapat kebaikan dan keberuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat, sehinggalah mereka bertaubat dan kembali pada kehidupan para sahabat. Itu kemah dia tu. Dia kata kena bawa kehidupan sahabat. Itulah orang panggil kesan kejayaan ajaran Nabi pada sahabat itulah yang dikatakan khairul ummah ukhrijat linnas. Yang kedua, bentuk sihir pelbagai. Ia tidak hanya dalam satu bentuk sahaja. Kenyataan ini berdasar pada firman Allah haitsu ata. Baik, cuba tengok secara Ibnu Qayyim sebut. Mengikut Ibnu Qayyim, secara umumnya sihir terbagi pada 3 bahagian. Ibnu Qayyim kata sihir ini merujuk pada 3. Dia panggil sihir takhayyul, yang kedua sihir mu'athir, sihir majazi dia panggil. Sihir takhayyul ni, hak tanyalah, hak bila campur tali tu tiba-tiba jadi ular. Bukan ular tu takhayyul, imajinasi saja tu. Sebab David Copperfield tu lah. Itu takhayyul tu. Dia bukan menyakitkan orang apa, cuma orang tengok tu, tadi molek-molek tali jadi ular. Itu dia panggil sihir takhayyul. Dan kesan dia ada buruk jugalah dalam diri manusia. Jadi ta'assub dan sebagainya. Yang kedua sihir mu'athir. Sihir mu'athir ni sihir yang menyebabkan orang jadi sakit. Jadi bercerai suami isteri. Jadi benci, isteri benci pada tok lelaki. Dia panggil mu'athir. Sihir yang memberi kesan porak peranda. Tafriq bainal mar'i wa zawji. Itu kerja syaitan. Hak inilah hak Nabi kata nusyrah. Ingat nusyrah? Sahabat tanya nusyrah tu, nusyrah ni mentera lah, baca mentera. Nabi kata hiya min amali syaitan. Tu kerja syaitan. Nusyrah. Nabi takut. Sebab kita duk tengok tu orang ramai terlibat dengan nusyrah. Bukan dengan ruqyah syariah tu. Tu bimbang gitu. Ya. Itu 3 tu. Kemudian sihir majazi. Sihir majazi ni maknanya mana sihir memukau, dia sihir juga, dia guna khidmat syaitan juga, tapi dia tidak menyakitkan, cuma dia boleh juga menyebabkan jadi tanggapan kita jadi salah kepada orang. Dia haluslah dia panggil. Hak ni lutfun wa diqqun. Ni sangat halus sehingga bila seorang tu kena kadang-kadang kedah dia pun orang tak nampak. Ataupun orang tengok dia jadi rasa jadi tengok lain, nampak lain. Ada juga kesan dia. Dia lutfun wa diq, halus sangat. Itu 3 pembahagian Ibnu Qayyim. Semua tu berlaku di zaman Nabi dan berlaku di zaman Nabi Musa. Jadi hak Nabi Musa tengah hadapi ini sihir mana? Sihir takhayyul. Yang memusnahkan imajinasi manusia. Jadi nampak bagai ikut. Ada jumpa seorang doktor, biar nak sebut ya. Ada seorang tu, bila dia kerja gini, dia buka mata, dia jalur. 2 jalur dia nampak mata dia. Tak ada apa. Pergi habis jumpa doktor kata, doktor tak nak uya obat, tak tahu nak buat lawan. Dia buka dia jalur 2 gitu, dia nampak mata dia. Ni lagi jumpa Tok Mama. Tok Mama katanya buat kat orang, ni orang dekat mana buat. Lagu tu ya Mama ni. Habis pergi mana situ. Lepas tu dia pergi jumpa seorang doktor. Doktor kata, ni ada masalah saraf ni, makan obat 2 hari saja. Dia uya obat, bila? Dia kata biasa ya ni. Lepas tu dia ceritalah, dia pergi jumpa Tok Mama kata, ngapek doktor tu syaraf parut, doktor tu ngaji Pakistan. Ngapek doktor tu. Benar gitu ya. Sebab tu jangan gaduh, tak apa. Kita pergi lagi ya. Ini masih lagi pandangan Profesor Dr. Abdul Razak Badar. Yang ketiga, sesiapa yang menggunakan pendekatan sihir untuk mendapat kebaikan hidup dunia, sama sekali tidak akan beruntung dunia akhirat. Jangan terlibat. Ingat Nabi sebutkan 70,000 masuk surga tanpa hisab. Tak terlibat langsung dengan bagai-bagai lagu ni. Ukasha kata orang lelaki tu, mu memang termasuk dah 70,000 tu. Betul Ukasha. Sebab tu jangan terlibat lah dia.
Sebab dalam konteks sunnah, kita nak mengelakkan diri kita daripada kena gangguan ni, ada cara dia. Secara syar'i lah. 9 dikemukakan. Yang keempat, kebatilan jampi yang tidak syar'i. Nusrah ni mana mentera, jampi serapah ni lah. Ia adalah perbuatan menghilangkan sihir dengan menggunakan sihir. Ana tak nafikan. Ada dalam kitab sebut, kalau ia ganggu kita ni makhluk hak kafir, kita boleh cari pun bomo-bomo hak kafir ataupun orang Islam mengamalkan syirik. Memang ada pendapat tu. Tapi bahaya tu. Profesor Dr. Abdul Rahman tadi tak boleh terima tu pandangan. Kalau nak selamat ambil ni, cuba tengok. Kebatilan jampi yang tidak syar'i, an-nushrah. Ia adalah merupakan perbuatan menghilangkan sihir, menghilangkan gangguan dengan menggunakan sihir juga. Pergi cari tu bomo mengamalkan syirik. Nak buat hak ganggu kita. Tadi bahaya. Anak pun ada cerita dia orang hebat pensyarah universiti. Teruk dia kena kesian. Kata tu bomo di Kelantan awak pergi dia sebab dia minta tolong. Bila dia kena dia tubik dak, dia tu mengecik. Tubik daripada bulu roma dia darah. Seperti kita peluh itu, merah. Dia pergi Mekah pun kena lagi. Dia memang kena buat teori. Akhir sekali anak kata minta maaf anak tak boleh nak. Habis tu bomo kita cari. Cuba minta dengan Allah, cari kembali daripada Tuhan punya sebab Allah. Ada ayat ke dia kata dalik sian ada di tempat tokca boleh buat. Dia pergi duduk seminggu duduk dalam ketik. Tanpa pengetahuan kita. Bila dia balik mari sia dia. Segar dia kata ni. Dia nak pergi rawat isteri dia pula. Sebab isteri dia tak kenal dia. Harta dia, estate dia semuanya ambil ke sepupu dia. Sepupu dia yang sahih dia. Jadi kita pun suruh Tuhan muka dia buat gitu tu. Hak anak menariknya dia menderita lama ni dia kata anak munggu tunggu kita lah Maulana kata kena kaunseling tu dia tu takut dia salah lama dia anggap hebat pula dia punya amalan syirik tu. Munggu dia bukan ngaji agama ni pesyaran ni. Tunggu kita pun panggil dia. Kita boyak gini tak apa kita ambil pendapat tadi lah. Kata boleh ni. Tapi kena ingat jangan anggap dia hebat sebab tentu dah perbuatan itu sahih. Seminggu dia tidur dalam ketik tu. Takut dia tu hasiah. Tuhan nak uji dia. Tapi kita terpaksa kaunseling ni takut silap. Sebab tu benda-benda gini kita kena ingat bila ulama kita dia mengeluarkan pendapat dia ambil kira banyak karut. Tapi anda tak berani nak buka tu. Kalau tanya anda tak sah lah tu. Orang-orang lagu ni kalau tak cakap selepas ni awak kena pakai oring. Keluar dalam kena pakai oring. Dia pakai tu. Sebab dia sia tu. Tu kita kaunseling dia. Dia ikut tu orang ayat lepas tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi kuku mana pun Dr. Abdul Razak Badri dia tak usah buka ruang tu. Takut bahaya. Tak boleh dia tu. Nusrah tu. Lepas tu dia mari sini, dia kata dalam hadis sahih, Nabi SAW pernah ditanya tentang nusrah itu apa? Maka Nabi kata, hiya min amali syaitan. Itu adalah amal syaitan. Nabi tutup, tak buka. Nabi tak buka ruang. Yang kelima, tidak harus mendatangi bomoh yang menggunakan pendekatan sihir dalam aktiviti rawatan mereka. Ini adalah jalan selamat dan cermat jika kita inginkan kebaikan hidup dunia akhirat. Anak kata jalan selamat cermat ni sebab ada yang benar kan? Tapi sempit, ya tidak luas. Buka waktu tu takut jadi bahaya tu. Sadd dzari'ah. Dalam huraya dia pun tahu, cuma dia tak takut bahaya pada orang amal. Orang amal ni kita buka sebanyak, dia kalau orang amal dia buka habis. Baik. Yang keenam, beramal dengan kaedah ayat ini akan mengukuhkan ladang kehidupan kita dalam konteks fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kamu nekat nak buat suatu mesyuarat dah beca dah buat usaha dah fatawakkal Allah. Serah Tuhanlah berjaya ke tidak. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berserah diri pada dia. Buat apa-apa serah dia. Gagal pun tak apa. Kalau berjaya alhamdulillah. Gagal pun la haula wala quwata illa billah. Allah suka orang gitu. Jadi maknanya beramal dengan kaedah ayat ni sebenarnya kita memperkukuhkan akidah tawakkal ala Allah. Yang ketujuh, penetapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kehidupan al-falah dan al-ulu. Al-falah ni kejayaan, al-ulu mana tinggi. Nak dapat kedudukan tinggi dalam agama hanya layak untuk orang yang tahqiqul iman sahaja. Hanya layak pada orang yang jaga betul-betul iman. Tak si tercemar sikit pun dengan syirik tu. Orang inilah layak dapat al-falah dan al-ulu. Hak dikatakan innaka antal a'la tadi. Baik. Yang ke-8. Penetapan akidah dan hukum dalam Al-Quran untuk semua zaman. Bukan untuk zaman tertentu sahaja. Walaupun asal perbincangan ayat 69 surah Taha ini berkait dengan zaman Nabi Musa AS. Tapi ianya sebagai panduan kepada seluruh umat Islam sepanjang zaman. Yang ke-9.
Kepentingan mempelajari sirah kehidupan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana mereka menjadi qudwah, yakni ikutan yang sempurna kepada umat, maka Allah telah memaksumkan kehidupan mereka. Maksud maksum ni, sebab gini daripada sekolah hendah kita diajar maksum ni, mana nabi ni tidak melakukan dosa kecil, dosa besar. Hak tu sebenarnya satu juzuk kecil saja maksud maksum. Maksum hak paling besarnya ni mengikut ulama. Sebab tu ana guna Allah telah memaksumkan kehidupan mereka agar tidak tersalah dan terpesong dalam penyampaian agama. Nabi ni bila dia buat agama tak salah dalam buat agama. Apa tu? Sebab kehidupan dia sudah dimaksumkan Allah. Allah jaga dalam bimbingan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kita boleh kiaskan kehidupan kita. Kita boleh ambil iktibar, panduan bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Ulil albab itu. Yang ke-10, ayat 69 surah Taha menjadi penjelas kepada ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluan dia sehingga dia tidak jadi hina hidup di dunia. Dan juga menjadi penjelas kepada surah At-Talaq, surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan keperluan hamba dia? Dialah Allah lah. Itu jawab dia. Jadi maknanya surah kita bincang, ayat kita bincang ayat 69 ni, dia memperjelaskan maksud ayat ni. Baik. Habislah pandangan Dr. Abdul Razak Badar. Yang keempat, jangan musnahkan masa depan kita dengan melakukan perbuatan dan tindakan yang dikategorikan sebagai tidak bergantung pada Allah. Sebab pokok kita ni sihir ni tak akan berlaku. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan kita jadi tidak bergantung pada Allah. Letak gambar tu kenali ke dalam kedai runcit. Sebab gambar tu kenali jadi berkat tu bahaya berlaku. Dia boleh membawa. Ana tidak kata syirik selalu, tapi bahaya. Talih. Nak beringat. Yang kelima, yang terakhirlah. Inti dan prinsip utama kaedah ini adalah setiap amalan yang bersumberkan kepada syirik dan kebergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla akan berakhir dengan kerugian dan kekecewaan. Hidup bertawakal pada Allah pasti berjaya. Hidup bergantung pada selain Allah akan rugi dan kecewa. Kemuncak kerugian dan kecewa adalah kebergantungan yang disulami dengan syirik kepada pencipta. Jadi hak ni sebenarnya kita bincang satu juzuk yang boleh memperkukuhkan akidah kita. Apa dia? Tawakal Allah. Jangan kita dekatkan kepada diri kita sesuatu yang boleh menyebabkan berbelah bagi kebergantungan kita. Bahaya. Sebab dia boleh membawa pada syirik. Penyair Arab kata, dia kata innas safinata la tajri 'alal yabasan. Dia kata kapal ni dia tak gerak atas tanah yang kering konten. Dah buat lorong ada airnya bergeraklah dianya. Jadi maknanya jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan kita berpaling arah. Dia punya akidah kita jangan sekali-kali. Bahaya, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu.